Assalamualaikum guys. Video kali ni aku saja nak testing lah DJI Osmo Pocket 3. Sekarang aku aktifkan face tracking, active tracking 6.0. Tengok dia punya motion. Lepas tu aku nak test mic. Ni build mic di DJI Osmo Pocket, dan compare dengan aku menggunakan DJI Mic 2. Hello. Okay, testing. Ni aku menggunakan DJI Mic 2. Sebab aku beli package combo, dia datang sekali dengan mic ni lah. Macam mana? Clear tak awak mau dengar? Lepas tu gambar yang aku guna sekarang ni, video yang aku guna ni adalah 4K 30 frame per second. Lepas tu aku pilih D-Lock. Maknanya aku boleh color grading lagi lebih cantik lah. Macam mana pendapat awakmu tentang DJI Osmo ni? Padu tak? Kalau padu, klik beg kuning lah untuk beli. Jangan lupa untuk follow, like, comment dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.